Ingatlah, politik sekadar satu juzuk dari Islam, bukan tunjang kepada Islam. Oleh kerana itu, fahaman politik yang kita bawa tidak akan menyebabkan akidah kita terbatal atau kita tersingkir di Islam, kecuali jika fahaman yang kita bawa bercanggah dengan akidah Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia politik, kita jangan jadi taksub. Taksub menyebabkan kita kehilangan keupayaan untuk berfikir, melemahkan pemikiran. Bila dah taksub, kita akan gagal untuk membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Bila dah taksub, kita menerima kebenaran bila ia datang dari sahabat politik, tapi kita menolak kebenaran bila ia datang dari musuh politik. Kita gagal untuk membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Padahal dunia politik sentiasa dipenuhi dengan fitnah. Jika keadaan begini berterusan, kita akan terus gagal untuk mencari serta mengikuti satu kebenaran. Kita boleh terlibat dengan dunia politik, tapi perlu diingat, jangan sekali-kali kita taksub dengan dunia politik sehingga kita gagal melihat kebenaran. Dunia politik merupakan dunia yang sangat kotor kerana dikotori oleh tangan-tangan manusia yang oportunis. Ada orang politik yang menggunakan bangsa sebagai alat politik. Perjuangan yang berteraskan bangsa sangat kuat pengaruhnya ke atas seseorang. Memang kita semua sayangkan bangsa sendiri, tapi perlu diingat, perjuangan yang berteraskan bangsa merupakan perjuangan yang bersifat asabiyah. Ada pemimpin politik yang peralatkan agama sebagai asas perjuangan. Perjuangan berasaskan agama sangat besar pengaruhnya. Hampir semua agama ada puak yang perjuangkan agama masing-masing. Biasanya perjuangan yang berteraskan agama akan melahirkan golongan ekstrim dan pelampau. Dalam dunia politik ada pihak yang berjuang berteraskan Islam. Mana-mana yang menentang mereka dianggap dicop sebagai kufur dan munafik. Cukup mudah untuk kita memunafikkan dan mengkafirkan seseorang hanya kerana berbeza pandangan dalam politik. Perjuangan yang mengkafirkan musuh politik berlaku sejak puluh tahun yang lalu dan masih segar sehingga hari ini. Perjuangan yang berteraskan agama telah memecah belahkan masyarakat. Kesannya ke atas masyarakat Islam cukup besar. Suami isteri bercerai kerana politik. Sembahyang dua imam. Anak bergaduh dengan ibu bapa. Pergaduhan sesama sekampung hanya kerana berbeza pandangan politik. Ingatlah, dunia politik serta pemerintahan merupakan satu juzuk kecil dari Islam. Pemilihan pemimpin tak sampai merosakkan akidah dan menyebabkan seseorang terkeluar dari Islam. Kerana politik dan kepimpinan tidak termasuk dalam teras agama. Dalam memilih pemimpin, pada asasnya kita perlu pilih pemimpin yang amanah serta ada kebolehan. Memilih seorang guru pondok untuk mengurus sebuah koperasi sebagai contoh merupakan satu kesilapan. Kerana guru pondok tak ada kemahiran dalam bidang pengurusan dan ekonomi. Ingat, pada asasnya kita perlu pilih pemimpin yang amanah serta ada kebolehan. Persoalannya, apakah mereka yang berjuang berteraskan bangsa dan agama itu jujur? Betulkah mereka benar-benar perjuangkan bangsa dan agama? Setakat ini saya dapati mereka semua sekadar oportunis. Mereka sebenarnya pembohong dan penipu. Mereka perjuangkan isi perut dan keluarga masing-masing. Oleh kerana itu, marilah kita sama-sama buka mata dan lihat apa yang telah mereka lakukan sepanjang tempoh pelibatan mereka dalam dunia politik. Ingatlah, jangan sekali-kali kita taksub dengan dunia politik. Taksub dengan dunia politik akan menyebabkan kita hilang akal sehingga kita gagal untuk membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Kita perlu bersikap jujur kepada diri sendiri, berusaha untuk mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran tanpa mengira kebenaran itu datang dari pihak mana. Ingatlah, politik sekadar satu juzuk dari Islam, bukan tunjang kepada Islam. Oleh kerana itu, fahaman politik yang kita bawa tidak akan menyebabkan akidah kita terbatal atau kita tersingkir di Islam, kecuali jika fahaman yang kita bawa bercanggah dengan akidah Islam itu sendiri.
Sekalian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.